dua pasukan yang masih lagi cuba tidak kena relegate, iaitu Tottenham Hotspur dan West Ham, masih mempunyai peluang yang cerah untuk berada di Premier League musim depan. Tottenham Hotspur dengan 38 mata dan West Ham dengan 36 mata, dan perlawanan terakhir mereka, Tottenham Hotspur akan menentang Everton di laman sendiri, yang mana kemenangan akan memberikan mereka satu musim lagi di EPL berbanding dengan West Ham. Sekiranya Tottenham Hotspur menang dan West Ham juga menang, still akan berpihak kepada Tottenham Hotspur. Andainya Tottenham Hotspur seri, West Ham masih tidak cukup walaupun mereka menang, kerana mereka mempunyai negatif 22 goal difference. Dan West Ham sekiranya mereka menang melawan Leeds di laman sendiri dan Tottenham Hotspur kalah, baru West Ham akan terus menduduki satu posisi di EPL musim depan dan Tottenham Hotspur akan turun ke Championship. Tapi saya rasa Tottenham Hotspur akan menang atau seri, tak mungkin kalah dengan Everton. Dan West Ham kemungkinan akan menang dengan Leeds, tapi mungkin dah macam orang kata too little too late. Dah terlalu lambat untuk membuat apa-apa perubahan.